Weekend trip ke Manama, Bahrain dari Abu Dhabi. Perjalanan ke Bahrain mengambil masa lebih kurang 1 jam dari airport Abu Dhabi. Kami mengambil penerbangan Etihad Airways dan ini pemandangan waktu nak landing di Manama. Untuk masuk ke Bahrain, pemegang pasport Malaysia kena dapatkan visa on arrival di airport. Kos visa ialah 5 dinar lebih kurang RM55 Malaysia. Luar dari immigration, kita orang terus dapatkan SIM card lokal. Agak mahal untuk 10GB dalam $30. Dan kita orang ambil taksi untuk pergi ke hotel. Ada bas dengan kos lebih murah tapi sebabkan saya tak berapa sihat, so kita orang nak cepat ambil taksi. Dan malam kita keluar untuk pergi ke shopping mall The Avenues. Ini antara shopping mall yang terbesar di Bandar Manama. Ni makanan malam kita orang, Majbous Bahraini. Mall ni sangat besar, penat kita orang jalan. Hanya 1 tingkat tapi dia punya decoration tu macam outdoor. Di bahagian luar adalah Bahrain Bay. Cuaca winter dekat Manama ni lebih sejuk daripada di Dubai. Mungkin disebabkan geografi Bahrain yang dikelilingi oleh laut. The next day, kita orang jalan kaki nak pergi cari kopi. Ini sedikit pemandangan di City Centre Manama. Pada pendapat saya, harga makanan dan barangan di Bahrain lebih kurang sahaja dengan di UAE. Ni pula kita orang pergi ke Souk Bab Al Bahrain. Macam biasalah kalau bazar dekat negara Arab, banyak barangan tradisional dan juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Berhampiran souk ni ada satu restoran yang popular iaitu Haji's Cafe. So kita orang pergi ke sini untuk makan tengah hari. Boleh nampak dekat wall of fame dia semua orang ternama yang pernah pergi ke restoran ni. Kita orang order biryani Bahrain dan juga hummus. Next kita orang pergi ke World Trade Center dan kat bawah World Trade Center tu ada satu shopping mall bernama Moda Mall. Actually, kita orang plan nak pergi ke Al-Falah Grand Mosque dan juga Bahrain Fort. Tapi saya kena demam yang teruk sangat waktu ni. So, kita orang terus pergi ke airport untuk balik ke Abu Dhabi.